Akak bagi pusing. Okay guys, sekarang ni aku dekat dalam LRT guys. Okay, kita nak pergi mana? Pergi mana mah? Apa nama tempat tu? Nama tempat tu MB. Nama panjang lupa lah. Apa? Entahlah. Okay, teruskan tengok, tontonkan video ni. Okay, jangan lupa tekan butang subscribe. Okay, tekan subscribe tau dalam LRT. Jom. Malam sepi, angin bertiup kencang, jentera dua roda memecut garang. Tiba di seleko lampu jalan suram, kelihatan figura dalam malam kelam. Kereta tersadai, bonetnya terbuka, seorang wanita wajah penuh duka. Orang lain lalu, semua buat tak tahu, pandang serong saja terus berlalu. Aku pulas minyak, brek ditekan rapat, ini tanggung jawab, aku datang dekat. Aku mah terempit tapi ada maruah, bukan sekadar meronda tanpa hala arah. Jaket kulit hitam, hati penuh suci, tolong orang susah, itu janji kami. Okay guys, kita sekarang dekat kat Masjid Jamek. Nak pergi ke mana mama? Pak. Lampu Di dalam. Apa isu yang sebelah sebelah? Nanti laju boleh sampai ya. Sebelah dah sampai dah. Kita belum sampai lagi. Kita nak pergi, kita turun kat Dawangi kot. Kat Dawangi. Jalan sikit ke depan, naik LRT. Kan? Tapi kan si Kamala. Hah? Kamala? Juga dia. Takkan Kamala hitam, kita manis-manis lah. Bila tu aku ingatkan dia berkawan dengan gambar. Oh, banyak betul. Betul kan duduk dulu. Nah, dah. Dah sampai kan? Dah sampai. Okey, jom kita naik. Let's go. Ke Dawangi. Station berikutnya Dawangi. Next station Dawangi. Sesuai belakang. Laju sial, laju. Oh, dah sampai dah. Dawangi kan? Laju betul. Dah sampai mana? Aduh, kepala aku. Dah sampai Dawangi, laju saya sampai dah. Dah sampai kan laju.
Kita tengok peta dulu, tengok peta dulu. Mana terangnya tadi? Pasal seni ke? Baju mana kan ke pasal sini ni? Dah wangi ke dia bilang? Dia kata kalau naik dah wangi depan sikit. Depan mana tu? Sekarang ni kita nak pergi dekat pasar seni balik. Cuba kau beritahu, komen, nak pergi kat Impi lalu mana? Naik apa? Okey. Yang naik mana yang berarti nak pergi sana, nak turun kat mana? Oh, ada ramai. Sampai. Jom kita main-main LRT ni hari. Jom kita naik. Kita pergi pasar seni pula. Ujung. Ni apa? Kok? Sana kan? Oh, luar sana lah. Okay guys, sekarang kita nak pergi naik manual pula. Monorail. Macam sana pandang duduk atas. Kita bilang atas begini lah tu pergi jalan setengah. Okay, sekarang ni kita orang dekat KL Central nak pergi ke Imbi. Kita ada kaum-kaum juga. Ada menumpuk je. RM28. RM10. Satu daerah kita reda, dari pekan kecil sampai bandar megah. Bonet dah penuh, minyak dah diisi, peta dibuka, jom mulai ekspedisi. 19:08 ETS menderu, tinggal satu negeri. Gila yang paling sedap. Apa cuba yang ini Pak? Lain baunya. Mana ibu dia? Ni Pak Ustaz pakai. Sedap juga yang Ustaz. Yang kita dah berikan. Ha? Mana? Dari yang belum tu yang kita. Yang siapa pakai tadi mana? Oh iya, itulah saya bagi yang ini saya pun Putih. Okay, alright. Okay. Yang mana nak beli minyak wangi, macam agak-agak sikit, apa boleh lah, beli kat kakak ni lah. Dekat KL Central lah. Lagi apa? sini ya. Oh ya. Yang tadi nak tambah lagi ke? Kalau ni je lah. Berapa? Okay guys, sekarang kita sudah sampai di Imbi. Ha ni. Dekat Imbi. Aku dah lama tak keluar dengan isteri aku berdua. So nak pergi dating dulu.
nak luangkan masa. Esok sudah dikerja. Okey. Aku nak korang doakan aku dipermudahkan segala urusan, segala semua urusan yang penting. Okey. Aku tak minta banyak, aku minta korang subscribe je. Subscribe sahaja. Subscribe. Itu je guys. Tolong support aku. Okey. Support anak bangsa Melayu kita guys. Support rakan muda. Okey. Aku nak duduk jap. Duduk sekejap, relax kejap. Bini aku dalam bilik air. Buang air kecil saja. Okey. Okey guys, so sekarang ni kita nak gimbi. Lepas ni kita tak tahu nak pergi mana. Aku ikut isteri aku saja, aku follow je. Okey, lepas tu kita tengoklah apa yang ada. Okey, aku nak korang tengok video ni, tonton video ni sampai habis. Okey. Alright, jangan lupa tekan butang subscribe warna merah. Okey. Kalau ada bahasa, kalau orang tu pakai bahasa Melayu, tekan tonton. Okey, tonton, subscribe dan like. Okay, jangan lupa tekan button. Alright, button subscribe. Itu penting bagi aku. Support anak muda, support. Terima kasih. Jom, let's go. Tak ada yang terlewat. Bergabunglah bersamaku, kita jalanin berkat dengan setiap langkah kita. So, kita masuk jaga Jingland guys. Yo. Tak ada akal je. Mak berani tak, Mak? Berani? Kita sarapan dulu, sudah pukul 12. Masih ini ke? CV. Ulang. Okey. Kita sarapan dulu guys, makan dulu. Ada wait.
Pusing. Akak bagi pusing. Terabur kereta kau. Kau ingat senang ke tu main? Ada dia punya air dah cukup ke? Ni ada pada biru tu. Ada biru ni. Ada kau kau ada kau kau. Air tak keluar. Hindi kita main lah.
guys, so sekarang kita dekat Unimat. Unimat, tengok-tengok sekejap. Okay, jom tengok, kita tengok intro dulu kedai. Jangan lupa subscribe, tekan tombol itu, manjakan dirimu dengan konten yang baru. Satu dunia bangkit, semangat membara, di setiap video kita ciptakan cerita. Konten menarik, tak ada yang. Okay guys, so sekarang ni tengah duduk rehat kejap. Bini aku kat dalam tu tengah pusing taruh satu lagi Selangor. Taruh satu Unimat tu. Dia tengok je apa yang ada dalam tu, dia belilah. Tak tahu dah, tak beli nasiब lah. Okay, lepas ni aku tak tahu gimana, balik kot. Okay, lepas tu lepas balik aku akan edit video yang terbaik. Korang macam mana jadi kaya? Macam mana jadi kaya? Beritahu aku. Okay, lepas ni kita balik. Balik kot. Tengok macam mana tu. Kalau bini-bini aku nak pusing-pusing, tu pusing lagi. Kan? Tu, dia dalam tu. Mana? Okay. Aku nak minta korang subscribe ya. Subscribe tu yang penting tu. Okay. Sudah keluar. Dia perasan tak perasan? Oh, dia ambil bakul sudah. Dia dah ambil bakul sudah. Dia sudah ambil bakul lah. Dia sudah ambil bakul. Sudah. Dia sudah ambil bakul. Dia sudah ambil bakul. Dia sudah ambil bakul. Dia sudah ambil bakul. Sebab dia banyak sangat tu. Duit dah banyak, lepas tu dikurangkan jadi ringan dia gitu. Awak tu. Okay guys, so sekarang kita nak pergi minum Mixus. Visual. Mixwell. Betul Mama? Sedap yang minum. Boleh minum ke? Boleh? Orang lain boleh minum. Sedap ni, yang pahit tu sedap. Tengok orang-orang kaya minum. Buah angin lah. Tak lah, bukan mahal pun, RM11 je kan. Mahal lah tu. Mahal pun. Mahal lah tu kan, RM10 kan. Mana ada. Alah, kalau kau main game sampai berpuluh-puluh dah pula mahal tu. Itu RM6 10. Apa sama je tu. Itu RM11, RM12 tak boleh. Cuba. Satu main tiga token ya, RM3. Mana? Itu RM3 itu bawa berapa puluh berapa ringgit. Papa dia menjawab di game. Nak menang kan, nak menang. Asyik dia yang menang. Okey. Jom turun. Perut masih penuh lagi. Bawah ke tadi yang kita tengok tu? Hai? Ha? Bawah ni kan? Ya ke? Visual tadi tu. Bawah. Tak. Jadi? Itu? Mana? Ya. Kau situ dah air. Tu sana dia. Saya besok situ. Ha. Kita naik balik. Naik balik apa naik sebelah lah. Oh iya. Di atas rupanya dia. Tak, masalahnya kalau kita dari sini, kita terus naik atas dia. Ya. Oh, ini pusing lagi. Oi. Ini anu ni. Ini bak koboi. Tayo ah.
Confirm kaki ku sakit nih. Apa nih perempuan nih, jalan betul lah. Dia tahu kaki dia sakit, dia jalan. Tapi kena jalan juga. Apa ini lah Dia kaki. pakai topi guys. Gimana tak? Man. Dia pakai sakit, dia pakai sakit dalam lah. Pakai topi. Dia kena topi. Topi lah. Ada topinya sampai. Oh. Ini jatuh. Waduh lah. Aku tak tunjuk kamera depan. Dia ada masalah. Sekarang kita tengah mencari. Rupanya kat atas. Kau terus ramai. Okey kan, sudah sampai. Ramai. Mama tengok apa? Hah? Untuk apa tu? Hah? Kartun. Lagi? Mana? Ambil lemon lah, lemon. Sama lah, bersama. Ambil dah ni. Terima kasih Kak. Kita duduk ya. Minum duduk kejap. Ini kan kursi ni mah. Terima kasih Mama. Belum patas ya, dia punya bangku. Mana ada? Oh, aku dalam bosau. Mana ada? Lama ni. Bawah tu bulat. Apa aku buat ini, bangku ni macam nak patah. Betul pasti. Yo, betul. Tak ada lemon tadi. Belakang ada lemon. Apa batuk tu nak pakai lemon ni? Itulah tu. Malah mama pun. Okey, lepas ni tak tahu pergi mana. Lagi mana mah? Baliklah anak rumah lah. Hari dia bawa anak-anak pula ya. Kita tengok next video ya, bawa anak-anak Just pula. tengok Pak, ada orang ni. Siapa? Bilang kita jalan-jalan. Tak apalah, lambat lagi video ni. Balik jangan kau edit. Yalah. Tempat kerja lah baru kau edit. Siapa kerja? Sampai rumah dah bisik dah. Yalah. Sebab masa dalam banyak panjang kan, banyak baru nak pergi sampai Hilton tu. Oh, dia minum pak. Pijak lain lagi kau. Tak ada. Jangan pijak lain untuk apa? Tak ada. Hari ni tak ada. Hari ni tak ada. Aduh. Okay, apa beza Mama dengan Mlik tu? Mlik tu dengan Mama? Apa beza? Tak ada beza. Okay, itu Mlik dia berry.
Mama bilik air. Quando eu te pegar, você vai ficar louca. Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa. Quando eu te pegar, Okey lah. Okay, jom video dia. Okey guys. Singgah bilik air. Singgah bilik air. Buang apa yang patut. Singgah je bilik air. Singgah. Okay guys, so sekarang ni kita nak naik MRT Hindi. MRT. Betul. Kelana kot. Oh macam salah. Monorail. Monorail pergi ke Bukit Bintang. Akan bertukar ke LRT lah. Okay, belum sampai lagi. Jom, let's go. Para penumpang untuk keselamatan anda. Okay guys, tak jadi nak naik. Tadi ramai. Tunggu lagi LRT. Bengkak dia. Sekarang masuk di bengkak lepas ni kambing lah tu. Nanti jadi bang. Tiba kambing di dalam semua. Aduh. Nasib baik aku tak rakam. Kau dah banyak kambing tadi. Kau tak aku gelak semua tadi. Ya betul. Motor naik ni atas ni. Nak masuk penuh pula. Aduh. Kambing betina, kambing jantan banyak. Okay guys. Let's go. Aku dah naik ini ni pun. Pahal tu. Tapi cari kerja esok kan. Mama naik situ kat kau. Alright. Okay guys. So aku lupa nak ambil video tadi. Masa tu reality. Lepas tu pergi Petronas, isi minyak, pergi berak. Ya Allah. Okay guys, minta maaf lah ya. Okay, sekarang ni aku dalam kereta nak menuju ke anak aku. Ambil anak aku dulu. Yang si nakal-nakal semua tu, nak bawa dia pergi taman. Kita ni dating-dating juga. Baliklah bawa anak. Kalau mengajuk budak tu tak pasal-pasal. Okay, jom ikut aku sana. Let's go. Lalalala. Kau tengok lah muka aku dengan bini aku ya. Aku tak nak tunjuk depan-depan dah jalan, tak best. Kau tengok kita borak-borak ke apa ya. Sekalah anak ke mak kau hijau kau dengar je. Diorang dah siapkan bang. Dah siap dah tu. Rasa parking bang. Elok kat orang buat parking ni. Buat ni kan. Tepi-tepi ni. Ya betul lah. Lepas dia parking sini. Ke kedai ya situ. Ya. Macam kedai. Untuk dia macam kedai. Kedai ke pondok? Tak tahu lah. Antara dua. Itulah. Pondok macam kedai. Okay guys, kalau korang bosan tengok kita orang macam gini, jom dengar lagu aku, lagu baru tu, lagu baru. Aku sekarang tengah promote lagu baru aku, lagu baru tau. Lagu apa? Abang Rela. Tahu Abang Rela? Okay, tekan dulu. bunyi tiupan whistle panjang. Bunyi ketukan drum bersemangat. Boom tak, boom tak. 1, 2, 3, 4. Siap sedia.
Pagi-pagi hari mata, hari belum tinggi. Abang rela, kita sudah siap berdiri. Baju celoreng hijau, beret di kepala, segak bergaya demi nusa dan bangsa. Lampu suluh di tangan, whistle di dalam poket, tugas digalas tinggi sampai ke langit. Panas terik membakar, hujan turun lebat. Abang Lila senyum, kerja dengan cepat. Siapa kata kami tak sedia, kami datang bawa bahagia. Demi kampung, demi kota, jiwa raga kami serah semua. Abang rela, Jago community, tiup whistle tiupi, jalan raya berhenti. abang rela, Wira yang berbakti, jasa dan budimu tetap di dalam hati. bunyi, bunyi. Ada kenduri kawin, dia jaga trafik. Kereta susun rapat, teratur dan cantik. Malam buat ronda, jaga keselamatan, bantu mangsa banjir, bawa keamanan. Bukan kejar nama, bukan kejar pangkat, ikhlasnya hati membantu masyarakat. Dari muda remaja sampai warga emas, semangat rela takkan pernah tumpas. Abang rela, Jago community, tiup whistle tiupi, jalan raya berhenti. abang rela, Wira yang berbakti, jasa dan budimu tetap di dalam hati. gagah, setia, berkhidmat sentiasa, tabik hormat untuk semua. Rela, terima kasih abang rela. Bunyi tiupan whistle penutup yang panjang. Kini setiap langkah penuh semangat, rakyat bersatu bersama kita berjuang. Bayangan impian, cahaya harapan, dengan abang rela kita capai kejayaan. Abang rela, Tidak berebut di orang tua. Nggak, aku kasihan nggak kasih dorong. Mbak. Empat. Oh. Halo. Halo. Bupi mana? Mama, jangan ni Mama. Baju dinosaur. Wah, menangis setengah mati pak anakmu ni. Ya Allah, drama betul. Sampai video. Drama betul anakmu ni pak. Tadi petang Mak tak pensi. Oh, nak buka ni. Sikit. Baju. Lek. Buka dulu. Ang, Pakai banyak baju dalam angpal ni. lagi sini. Jago Setengah mati aku menunggu. menangis setengah mati. Kan, anu Mak. Menunggu setengah mati. Ha? Ni Mak ni. Ni kan. Tadi kan Mama kan pergi. Mama kan Mak. Dia cari-cari Mama kan. Lepas tu lah, lepas dah pergi kedai, sebelum nak pergi kedai tu kan Mak, dia menangis. Mama lagi. Sampai dia ambil baju. bonet dah penuh, minyak dah diisi,
Kereta dibuka, jom mula ekspedisi. 19 lapan ETS menderu. Tinggal satu negeri, tukar negeri baharu. Sawah bendang hijau, bukit yang membiru. Laju tren memecut hati, rasa teruja selalu. Jom kita jalan, rentas dunia, daerah ke daerah semua kita jelajah. Rentas negeri terbang luar negara, tak kisah naik apa, janji kita gembira. Oh, kembara ini kita punya. Paspor di tangan, sedia di pintu pelepasan. Kapal terbang naik tinggi, rentas sempadan. Lain budaya, lain bahasa kita sapa. Kembara dunia, pengalaman paling berharga. Jalanan bintang, kita terbang tinggi. Mimpi jadi reality, tiada batas menanti. Dalam gelap malam kita sambung perjalanan. Hati berdebar teruk. Minum. Dia bukan dekat sini. Dia dekat Belanda. Belanda, moda kereta api. Moda kereta api. Dia naik, dia macam kereta. Tapi dia modanya lagi panjang macam bas. Ataupun habis 100 meter. Enggak. Baru je kami sampai tu Papa Honon tu. Berapa jam situ? Berapa jam? Berapa minit kot? Minit. Berapa jam pula? Dah habis ke belum? Belum. Jauh dah mak. Habis? Okey. Dah habis mak punya. Arif, Apa? kau suka warna apa, Arif? Warna hijau. Sudah? Biru. Untuk warna Alamak. biru. Alamak. Apa? Mana pink boleh tak? Mana pink? Boleh tak? Boleh jap. Masa bapak. Alah, diamlah kau pusing lah. Tanya jawab je lah. Oh. Tanya kan jawab. Adik! Tepuk tu In kereta, in kereta. Mak. Ada baju. Ya. Yo. Ya. Ada plastik tak situ? Kalau ada buang ni. Ada tu plastik di belakang. Ni. Oh ada plastik ni, plastik ni kakak ah. Itu gosokkan tu kak. Tak ada kuda ni lagi. Tak ada kuda lah hari ni. Oh, dia dah pergi dah. Dia kata naik kuda free. Ya. Baru kan mak? Kuda tak ada lah. Masih ada. Ya baru. Tu apa ni? Tujuh lah. Kak kasih masuk semua botol-botol tu kak yang di atas tu. Sudah ke? Kakak cepat mak makan bulan-bulan. Tak. Maksud mama ada tempat kita kamu kak simpan. Sebenarnya mama belikan untuk kamu semua ni. Ipap lah. Sebab semua ni empat-empat. Ipap. Tengok ni. Aku nak satu. Aku nak hijau. Tapi di tangan ada lagi kan? Ya tahu. Ni ada lagi. Apa? Wah, marshmallow. Aku nak warna purple. Aku nak warna merah lah. Aku nak warna hijau. Ni lagi. Nah, ni lagi. Ni lagi. Bom, korang bagi masa dalam Nah. 2 minit saja.
Iyalah man, ramai. Tapi jangan tolak orang tau. Okay. Pergilah cepat. Tak ada orang niaga pula ni. Pergilah mau mainkan. Cepat. Cepat. Betul lah. Pergilah main. Nak mau sudah? Siapa punya kan ni? Aisyah. Pergi main. Nak main? Ya. Mati. Itu akan beri. Orang masih main nama. Main lah lu. Kalau apa panggil balik lah. Main je dulu pergi. Pergi. Main. Bila main? Napi nak main kah? Tak buang. Adik. Mana Aisyah? Mama pergi pijak batu tu. Aisyah? Nak. Oh iya, aku sakit kaki bani pijak batu. Ni apa nak duduk sini? Lepak tu. Ini apa? Let's go. Ini kat tengah ni pahal. Oh, sudah lah. Okay guys, sekarang kita nak balik guys. Sabar sekejap. Sekejap ni. Sekejap anak ya. Ayang. Ha? Bukakan. Ha? Turunkan. Bawa dorong pergi beli air dulu kan. Aku haus. Beli air mesum kah? Aku haus mama. Okay guys, so sekarang kita nak pergi kedai dulu. Apa-apa, terima kasih kerana tengok video ni. Jangan lupa tekan butang subscribe. Tolong ya, tolong. Aku cari rezeki kat YouTube. Tolong. Right. Jangan lupa tekan butang subscribe, like and share guys. Mama, aku nak juga. Assalamualaikum dan selamat malam. Ayang. Let's go.